Ni zinger double set sekali dengan fries. Inilah rupa dia kawan. Harga dia Bismillahirrahmanirrahim. Okay, flip. Letak cheese keping. Beres. Zinger set, zinger double set, combo set dan tortilla yang crispy. Baik. Untuk combo, kita akan letak ayam crispy dulu. Untuk tortilla, kita akan potong ayam ni lebih kurang dalam 12 hingga ke 13 potong. Kita tambah letak pula fries atas dia. Mayonis dan sos cheese. Tortilla yang crispy kawan. Atas crispy zinger ni kita akan letak cheese keping, zinger double, cheese lagi. Ni burger combo. Ni zinger double kawan. Zinger double memang tinggi kalau zinger double. Tapi homemade ni kita akan letak caramelized onion. Ni burger combo kawan. Menu paling lagi kali dekat The Hamish Cabin ni. Resep wajib try. Gabungan antara beef homemade dengan crispy zinger. Boleh rasa belaka. Daging ayam lulus. Kita akan letak fries. Atas fries kita akan letak sos cili, black pepper dan mayonis. Lagunya lagu apa dia kawan kalau set. Ni zinger double set sekali dengan fries. Harga dia RM13, 5 kupang sahaja. Inilah rupa dia kawan. Set boleh singgah belaka dekat The Hamish Cabin. Betul-betul dalam tapak kedai Planet Tom Yum, Merbau Patah, Kuala Terengganu.